Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan dengan penuh mesra. Mari dengar kisah yang luar biasa tentang anak ikan penuh keberanian dan cita-cita. Hari ini saya ingin bercerita tentang seekor anak ikan kecil yang bukan sebarang ikan. Namanya Maryam. Maryam seekor anak ikan yang berani melawan arus. Di sungai yang jernih dan amat sentosa, hiduplah ikan kecil, ceria, bergaya. Maryam namanya, kecil tubuhnya, tetapi semangat. Wah, hebat luar biasa. Dia sering bertanya dalam hati kecilnya. Dari mana datangnya air sungai ini? Apa agaknya yang ada di hulu sana nanti? Namun ikan-ikan lain hanya berkata, Maryam, jangan bermimpi di siang hari. Arus ke hulu deras sekali. Tapi Maryam tidak gentar. Dia mula berenang ke arah hulu melalui celah batu, akar kayu dan lumpur yang kelabu. Langit mendung, arus semakin kuat. Namun Maryam terus berenang. Dia tidak pernah penat. Anak ikan berenang ke tengah arus deras tetap ditempuh. Walau kecil tak punya gagas, semangat kental itulah sungguh. Tiba-tiba muncul seekor ular air. Matanya tajam, gerakannya liar. Kemana kau nak pergi si kecil berani? Ke puncak sungai. Ke puncak sungai, walau aku sendiri. Jawab Maryam, tenang sekali. Ular tersenyum dan membiarkannya pergi kerana jarang ada ikan sekecil itu yang berani berdiri. Akhirnya, Maryam telah sampai ke tempat suci dan sunyi. Puncak sungai jernih berseri. Dia pulang membawa kisah yang menyemarak semangat dan asas maruah. Ini anak-anak ikan lain pula ingin melawan arus kerana Maryam telah buktikan berani itu bagus. Arus deras bukan penghalang jika semangat teguh di jiwa. Anak ikan kecil tapi cemerlang jadi teladan untuk semua. Sekian.